Macam mana nak dapat tenang dalam beragama, Ustaz? Beragama tu tenang. Sebab ada orang dia kata aku dah semayang tapi masih lagi tak tenang. Dah semayang belum tenang. Bukan biasa macam tu. Yalah, benda tu Biasa kan. Ada orang dia bukan dah semayang tapi belum tenang, tapi hakikat semayang tu belum datang. Macam Syah tadi kata, dia dah semayang tapi rasa malas, rasa macam tak ada apa berubah pun hidup aku, tapi dia semayang juga. Kata Syah, itu sebenarnya jalan-jalan ikhlas lah. Sebenarnya di saat kau rasa tak ada apa, kau tetap buat juga. Jadi tenang ni dia bukan datang dengan hanya hakikat berdiri tanpa perasaan. Tenang ni akan datang bila kita sedar. Kita sedar kita siapa dan Allah siapa. Tenang akan datang dengan sedar. Siti Hajar masa dia tak sedar, dia panggil Nabi Ibrahim. Masa tu dia belum sedar. Wahai Ibrahim, ni tinggal aku kenapa ni? Tak sedar tu. Sebab tak sedar tanya soalan tu. Apa salah aku buat aku tinggal kat sini? Nabi Ibrahim tak jawab langsung. Nabi Ibrahim pergi. Tapi bila dia sedar, apa soalan dia? Wahai Nabi Allah, apa kau tinggalkan aku kerana perintah Allah? Dia sedar yang tinggalkan dia bukan suami, tapi yang tinggalkan dia ialah Nabi. Bila dia sedar tu siapa, dia siapa, berubah cara pandang dunia dia. Dan insyaAllah masa tu hati berubah. Masa tu dia kata, ya Ibrahim, kalaulah kerana Allah kau tinggalkan kami, Allah akan jaga kami. Dah kalah. Tapi ramai yang sembahyang tak sedar. 3 rakaat. Isyak 4, Isyak 5 rakaat. Imam pun tak sedar. Imam pun tak sedar. Alamak. Jadi imam pun tak sedar. Dia tak sedar ni masalah. Nak dapat sedar tu lah cerita dia. Nak dapat sedar tu yang kena usaha tahiman tu. Usaha tahiman tu insyaAllah sikit-sikit Allah goncang kita. Tapi dalam masa yang sama kita dalam dunia pun. Dunia goncang kita balik. Kita goncang, dunia goncang dah. Goncang-goncang dah semua.